Supaya kita dengar cerita seorang sahabat juga nama Sa'labah. Dia kaya, asal dia susah. Bila susah, sehingga gelaran dia tu ketika dia susah, gelaran dia burung pati masjid. Sebabnya duk masjid semua tu Imam. Duk masjid semua. Jumaat 5 waktu tak tinggal dia ni. Sehingga Rasulullah gelar ke dia burung pati masjid. Tanda. Dia tak lama tu dia suruh Rasulullah doa ke dia. Ya Rasulullah, doalah hamba yang kaya, yang berezeki murah. Lalu Rasulullah kata, tak salah jadi kaya. Bola ni boleh mari-mari Jumaat padai, boleh buat ibadat Tuhan, boleh taat, cukup dah tu. Buat gapo kaya. Tu dah, ya bang. Esok dia temu pula, jadi dia tunggu Rasulullah balik. Dia temu. Dia rayak pula, ya Rasulullah, doalah kamu lebih kaya. 3 kali yang minta Rasulullah.